Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Mimi binti Abdul Hamid, Guru Besar SK Datuk Demam Husin. Saya ingin berkongsi sedikit berita gembira berkaitan dengan pembinaan bangunan 2 blok 4 tingkat yang bernilai lebih kurang 15.5 juta yang akan dilaksanakan bermula pada 11 hari bulan Mei 2026 dan akan selesai pada 2028. Ini adalah satu berita yang menggembirakan, tetapi untuk menghadapi 2 tahun perjalanan pembinaan ini betul-betul menguji kesabaran kita sebagai ibu bapa dan juga guru di SK Datuk Demam Husin, di mana laluan penuh ke pintu C dan pintu D akan ditutup terus daripada kemasukan ataupun penggunaan kita semua. Oleh itu, saya berharap dalam tempoh 2 tahun ini kerjasama daripada ibu bapa untuk sama-sama memberi komitmen kepada sekolah untuk menguruskan anak-anak sewaktu datang ke sekolah dan juga sewaktu pulang daripada sekolah. Manakala pada waktu pembinaan 2 tahun ini, saya berharap ibu bapa dapat mengingati anak-anak kita semua supaya tidak menceroboh di kawasan pembinaan kerana ia amat berbahaya untuk anak-anak kita. Pihak sekolah telah mengambil beberapa langkah keselamatan menjadi panduan kepada ibu bapa dan juga guru untuk menurun dan mengambil anak-anak pada sesi persekolahan. Mohon ibu bapa dapat mematuhi peraturan ini untuk memberi kelancaran kepada anak-anak dan juga ibu bapa sendirilah dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan oleh JKR dan juga kontraktor, iaitu pada waktu pagi dari 6.45 sehingga pukul 8, iaitu sesi menurunkan anak-anak. Kemudian pada waktu balik adalah daripada pukul 12 sehingga pukul 2.30, di mana pada waktu ini pihak kontraktor akan memberhentikan pergerakan lori ataupun kenderaan berat mereka. So, saya harap ibu bapa dapat mengambil anak-anak dalam jangka masa yang telah ditetapkan ini bagi menjamin keselamatan anak-anak. Saya harap ibu bapa dapat melakukan sedikit perubahan untuk pengurusan menghantar dan mengambil anak-anak ini dalam masa 2 tahun ini. Dengan kesabaran dan juga kerjasama yang ibu bapa berikan ini dapat memberi kelancaran kepada kami pihak sekolah untuk sama-sama menguruskan anak-anak tuan-puan. Kerjasama ibu bapa sangat-sangat saya harapkan supaya kita tidak berhadapan dengan pertelingkahan yang tidak sepatutnya untuk mengurus anak-anak, keselamatan dan kebajikan mereka. Terima kasih saya ucapkan di atas kerjasama yang tuan-puan akan berikan kepada pihak sekolah. Semoga ianya memberi kebaikan kepada anak-anak kita. Sekian, terima kasih.